Perlukah berwuduk ketika hendak memegang Al-Quran? Ulama berkhilaf masalah ni. Di kalangan mereka menyatakan perlu berwuduk, di kalangan mereka menyatakan tidak perlu berwuduk. Di atas hadis berwuduk itu dianggap tidak kukuh, termasuk rawinya iaitu Ismail bin Ayyash yang dianggap tidak kukuh dalam periwayatannya mengenai hadis ini. Lalu dan Ibn Hazm al-Andalusi umpamanya antara orang yang berpendapat tak perlu, sebab surat menyurat Nabi kepada maharaja-maharaja dulu ada Quran juga, tapi mereka pegang. Dan pihak yang lain menjawab, dia kata itu juzuk Quran, bukan seluruhan Quran. Berlaku perbezaan pendapat. Pun begitu, asalnya dalam hal ni, jika kita lihat kepada ayat la yamassu ilal mutahharun, tidak dipegang Quran itu melainkan mereka yang suci. Suci itu, semua ayat itu merujuk kepada para malaikat di Lauh Mahfuz, di langit, para malaikat di langit. So dalam masalah ni wallahu taala alam, yang afdalnya satu orang ada wuduk ketika pegang Quran. Tetapi untuk mewajibkan ada wuduk untuk pegang Quran, masalah khilaf. Pada pendapat saya tidak wajib, tidak wajib. Bukan saya pendapat tu, kerana saya pendapat di atas pandangan-pandangan para fuqaha sebelum pada ini.